Dia ni siapa weh? Disebabkan dia lebih ramai orang yang bersimpati dan menyokong Iran tau. Termasuklah yang ada dekat Amerika tu. Inilah Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Iran. Dia ni jadi tular disebabkan ketenangan dia berhadapan dengan soalan-soalan daripada para wartawan yang sudah tentu saja nak provok dia berkenaan perang dengan Iran. Orang perasan kan jawapan-jawapan yang dia bagi semuanya padu, membuka minda orang yang dengar tu. Sampai dia juga merangkap wartawan-wartawan yang tanya soalan tu. Dia tak terpancing langsung dengan provokasi. Bukan senang tau nak jadi tenang walaupun dia tahu bahawa negara dia dibom sana sini dan negara-negara lain banyak yang tak sokong Iran. Diplomat dan jurucakap Iran yang lain pun sama. Cara mereka troll Trump pun penuh dengan berhemah. Sikap pemimpin-pemimpin Iran ni telah memberi imej yang positif terhadap Iran di seluruh dunia. Sebenarnya kan, jawapan dan tingkah laku pemimpin-pemimpin Iran ni lahir daripada genetik keturunan Parsi yang hebat bersastra serta kemampuan berpolitik dengan penuh seni. Kalau dah kaji sejarah Parsi, baru anda akan faham kenapa Iran bukan sahaja hebat berperang tetapi hebat juga dalam berdiplomasi. Apa pandangan korang pula? Tuliskan di ruangan komen. Dan kalau anda setuju, repost dan share video ni.